Hai guys, apa khabar semua? Kita kembali dengan 6 jenis perangai rider. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Nombor 1, rider slipper Jepun. Bukan slipper macam ni, tapi macam ni. Pergi masjid, pergi hiking, layan bukit tinggi, slipper Jepun menjadi pilihan. Hujan, selamba dia redah. Sambil gelakkan mamat lain, pakai kasut basah, bertakung, boleh belikan laga. Dia dapat menggayakan pakaian apa pun dengan slipper Jepun. Bak kata orang putih, one style fits all. Nombor 2, rider jaket terbalik. Jaket terbalik, helmet swan, bawa tengah-tengah jalan. Mak Saleh pun bingung, weh, apa sebenarnya function rider ni? Pakai macam tu. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah teknik untuk si pemakai merasakan sejuk dalam bahang. Free aircon. Maklumlah, traffic light kat Malaysia ni kan macam tunggu isteri depan Watson. Nombor 3, rider hands free. Hello? Hello? Ingat tegur kita. Rupanya tengah cakap dengan member kat telefon. Helmet MS88, handphone selit tepi pipi, bawa macam pelesit sambil jawab call kat handphone. Inilah satu inovasi rakyat Malaysia yang kita sendiri tak tahu dari mana asalnya. Manufacturer phone holder pun pening tengok. Terus rasa nak declare company bankrupt. Nombor 4, rider kepala besi. Rider ni kental weh. Tak kira lah jalan kampung, jalan besar depan Econ Safe, selamba dia bantai tak pakai helmet. Barulah stylo. Rambut gerbang kena tiup angin macam iklan shampoo. Mungkin kepala rider ni dia perbuat dari besi, adamantium, sayang-sayang Wolverine tu. Bila kena tahan roadblock, lalu dia berkata, "Pergi kedai depan tu je tuan," sambil senyum sekupang. Nombor 5, rider kaki kepak. Skuter kecil, helmet kura-kura, rokok di bibir, duduk paling hujung ke depan dan kaki kangkang macam duduk kat sofa bila baru balik kerja. Rider ni mungkin dah terbiasa bawa kereta tu yang perangai super gitu. Dia tak sedar tu dia tengah halang trafik bertentangan dengan kaki dia. Rider ni selalu dikenal semua orang dalam taman. Nombor 6, rider campak cecai. Cecai ni bukan sebarang cecai. Naik kembang tekak kalau nampak. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah ke Johor, mencampak cecai. Macam tak kena dah pula. Hui! Campak sana, campak sini, macam tanda kawasan. Dia tak sedar tu cecai dia dah kena visor motor belakang. Kalau visor ada wiper, tak apa juga. Memang boleh gaduh dengan sibat macam ni. Kenapa orang macam ni meludah? Sebab boleh dek. Okay guys, sampai sini je video ni. Macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao!